Puak-puak ni pula semua berlakon ni bukan ada apa. Masa mana mereka duduk pergi mengaji, abang main sini. Mereka mau duduk macam kita. Taubat lahum tak duduk lah. Mereka lebih rela duduk di karaoke. Lalu bila muncul di kaca TV, berlakon macam warak, cakap tentang Islam, bodek sultan-sultan. Nah, hampa tak hormat sultan, hampa lupa. Duk nampak kesalahan orang. Nah, kita tunggu dan lihatlah perkembangan seterusnya kisah kapal Sing ni. Saya respect dia sebab dia berani. Islam memang ajak macam tu pun. Saya yakin kalau Umar Al-Khattab masih hidup, lebih dahsyat pada kapal Sing ni, tuan-tuan. Nah, dia akan tegur habis semua siapa yang ada di atas muka bumi ni. Nah, mana-mana yang menyalahi syariat Allah, kita tak berani. Bodek lagi ada. Nah, bodek pun biar kena tempat lah. Nah, ni kejahilan ni. Tak salah. Sebab itu, inilah poin saya nak bawa ni. Orang ni saja yang akan berani tegur siapa saja. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jangan lupa ayat ni. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 28. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambaku ialah ulama. Ulama di sini bukan mufti. Mufti pemangku ayun. Bukan qadhi, yakni cokia. Bukan ustaz-ustaz, bukan pendakwa yang pandai berceramah ayat Quran hadis dah. Ulama di sini orang yang ada ilmu pengetahuan agama. Dia dapat menilai, dia nampak kebesaran Allah, dia nampak kekuasaan Allah. Sebab tu dia takut nak melanggar perintah-perintah Allah. Imam Ahmad Hanbal dia berhadapan dengan raja, betul atau tidak? Sultan tarik soal Quran ini, Qadim ke baharu ke, dia mempertahankan fatwa dia. Dia merengkok dalam penjara, disebat. Imam Abu Hanifah juga enggan menjadi qadhi, dipaksa menjadi qadhi, tak mau. Berhadapan dengan pemimpin, tuan-tuan. Ni orang ni takut nak langgar perintah Tuhan. Esok bila aku jadi qadhi, kerja dengan hang ni jahil. Aku nak buat satu benda yang Allah suruh, tapi hang tak suka. Bila hang tak suka, aku buat benda yang bercanggah dengan kehendak hang, mai kat aku balik. Aku nak benda yang hang buat tu yang menyalahi, tak boleh pasal aku tahu haram. Oh, nampak tak, tuan-tuan? Sedap tu. Nah, sedap lah yang nak kena tu aku. Tapi aku nak bercakap je lah. Aku peduli apa? Hidup di dunia ni sekali ya. Nah, sebab tu saya benar-benar kebenaran saya memang sokong, tak kira siapa yang bercakap. Nah, ni atas dasar kejahilan lah ni. Dia bagi warning tu cukup cantik tu. Nah, dia tuju ke UMNO lah. Nah, Allah sebut surah Fatir ayat 28, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, kepada aku, ini Allah, dari kalangan hamba-hambaku ialah orang berilmu. Berilmu apa? Yang nampak kekuasaan dan kebesaran Allah. Karena justru itulah dia takut nak melanggar perintah Tuhan. Tuhan kata wajib, dia akan laksana. Tuhan kata haram, dia akan katakan ianya haram. Oh, hebatlah. Macam ni cantiklah. Ulama di sini orang yang berilmu pengetahuan. Tapi tuan-tuan, ilmu dunia pun kena belajar, betul tak? Kalau ilmu dunia kita semua setuju, kita perlu pelajari, apatah lagi ilmu agama. Nah, tuan-tuan nak buat akaun, takkan duduk-duduk pandai buat akaun. Mesti kena pergi belajar macam mana nak buat akaun, keluar masuk resit apa semua. Nah, ni nak type ni A, B, C, D, F, colon LKJ apa tak? Ni hak jari ni tahu dah apa nak tahu. Kena belajar ni. Tambahlah pula ilmu agama. Mana duk ada di kedai kopi. Ilmu agama tak ada di karaoke, tak ada karaoke lounge, tak ada.
Ilmu agama tak ada di kelab malam. Ilmu agama ada di masjid, surau atau pondok-pondok pengajian Islam. Jadi kita nak baca hadis lah pula. Tadi baca ayat Quran 3 tentang ilmu. Hadis pula. Hadis yang pertama muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah fahamkan dia dalam agama. Nak faham dalam agama, kena duduk dalam majlis ilmu. Duduk di kedai kopi tak dapat majlis ilmu. Kalau nak dapat pun main cawan. Member belanja. Orang ada yang duk pelekeh-pelekeh saya salah. Pasal kita rakam malam ni, esok bila tersebar bagi orang dengar. Syarilung tu bukan mengaji tak mana. Saya ikut Allah yarham Tuan Guru Haji Mak Saman, tuan-tuan. Hampir 8 tahun kuliah dia. Ustaz Zakaria Haji Ahmad, Ustaz Jalani, itu di antara guru-guru, dan Ustaz Haji Wahab. Semuanya di Taiping. Hampir 8 tahun ikut macam ni ya. Makna saya menuntut ilmu bukan benda tu main terus. Mana nak dapat ilmu jenis tu. Nah, kalau saya duduk di kedai kopi tak jadilah macam hari ni. Nah, tapi nak buat macam mana, dah kita jenis cerdik dah. Mengaji reti, faham. Allah bagi anugerah pandai bercakap pula. Jadi hampa janganlah duk jealous kat aku pula. Iri hati pula. Bukan orang sini ni, orang belah-belah Pulau Pinang iri hati pula dah dengan kita. Bukan mengaji tak mana. Saya bersumpah demi Allah, saya mengaji tuan-tuan, kitab berlambak tu rumah. Kitab-kitab Jawi tu lah, kitab-kitab nipis tu, kitab-kitab kuning. Tok Guru Haji Mak Samai tu akan jadi saksi. Daripada dia tak kenal saya, akhirnya cukup rapat dengan saya. Nah, Cak Zakaria Haji Ahmad tu, walaupun dia muda daripada saya banyak ikut kuliah-kuliah dia. Ilmu agama ni tuan-tuan kena mengaji. Kalau pemimpin tak mengaji, umumlah pemimpin tu sultan ke, raja ke, pemimpin negeri ke, kalau tak mengaji, dia tak faham agama. Ni hadis ni Bukhari Muslim. Mai kita nak kuatkan lagi hadis Muslim pula. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan menuju ke syurga. Syarah hadis ni macam ni. Hadis kita kata syarah ayat Quran tafsir. Syarah hadis oleh para ulama adalah seperti berikut. Bila kita menuntut ilmu, ilmu tu adalah sebuah petunjuk, dan petunjuk ini akan bertukar, akan memancarkan cahaya dalam hati orang yang menuntut ilmu tadi. Dengan cahaya inilah dia dipimpin sehingga dia dapat membeza di antara yang hak dengan yang batil, jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Kenapa? Karena ilmu ni tuan-tuan, ilmu adalah sebuah petunjuk. Petunjuk ini akan memancarkan cahaya ke dalam hati atau jiwa orang yang menuntut ilmu tadi, sehingga orang ini dengan pimpinan cahaya tadi dapat membeza di antara yang hak dengan yang batil. Itu yang kita pun dulu jahil juga. Tapi macam mana kita boleh berhenti kerja? Macam mana kita boleh tinggal benda-benda Allah tak redha? Kerana ilmu.